Biologi sel, unit asas kehidupan. Hai fellow scientists, cuba teka gambar apa ni? Ini ialah sel. Apa itu sel? Sel merupakan unit asas semua benda hidup. Mari kita mengkaji struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Organel sel haiwan. Pertama, mitokondria. Komponen sel berbentuk rod atau sfera, terdiri daripada dua lapisan membran, iaitu membran luar yang licin dan membran dalam yang berlipat-lipat, mengandungi enzim yang terlibat dalam respirasi sel. Fungsinya ialah tapak pencernaan tenaga melalui proses pengoksidaan glukosa semasa respirasi sel. Kedua, centriole. Struktur silinder kecil yang wujud secara berpasangan dalam sel haiwan, terdiri daripada susunan microtubule kompleks, tidak wujud dalam sel tumbuhan. Fungsinya membentuk gentian gelendong semasa pembahagian sel dalam sel haiwan. Ketiga, jasad Golgi. Terdiri daripada satu timbunan kantong pipih selari yang setiap satunya dilapisi oleh membran unit tunggal. Membran baharu ditambah pada satu hujung jasad Golgi dan vesikel digentingkan dari hujung yang satu lagi. Fungsinya memproses, mengubah suai, membungkus dan mengangkut bahan kimia. Keempat, membran plasma. Membran luar yang meliputi keseluruhan kandungan sel, terdiri daripada protein dan fosfolipid. Fungsinya mengasingkan kandungan sel daripada persekitaran luar. Kelima, lisosom. Kantung spera kecil yang diseliputi oleh membran tunggal, mengandungi enzim lisozim, iaitu enzim pencernaan. Fungsinya menghidrolisis molekul organik kompleks seperti protein, asid nukleik dan lipid. Lisosom juga mengurai bakteria dan komponen sel yang rosak. Keenam, nukleus. Komponen paling besar dalam sel, berbentuk sfera, padat dan dilingkungi membran nukleus yang mempunyai liang. Nukleus mengandungi kromosom, nukleus dan nukleoplasma. Fungsinya mengawal segala aktiviti sel. Ketujuh, ribosom, iaitu granul kecil, padat dan berbentuk sfera, terdiri daripada protein dan RNA. Ribosom terdapat pada permukaan jalinan endoplasma kasar atau wujud bebas dalam sitoplasma. Fungsinya ialah merupakan tapak sintesis protein. Ke-8, jalinan endoplasma. Terdiri daripada satu sistem rongga ceper berlipat yang bersambungan. Membran jalinan endoplasma membentuk jalinan berterusan dengan membran nukleus. Terdapat dua jenis jalinan endoplasma, iaitu jalinan endoplasma kasar yang mempunyai ribosom yang terlekat pada permukaannya dan jalinan endoplasma licin tidak mempunyai ribosom. Fungsinya sistem pengangkutan bahan dalam sel. Bagi jalinan endoplasma kasar, mengangkut protein yang disintesiskan oleh ribosom. Bagi jalinan endoplasma licin pula, mensintesis dan mengangkut gliserol dan lipid serta menjalankan detoksifikasi darah dan hasil sampingan metabolisme. Seterusnya, organel sel tumbuhan. Pertama, vacuole. Kantong berisi cecair, iaitu subsel. Fungsinya, air meresap ke dalam vacuole sel tumbuhan dan sel menjadi segah. Kedua, chloroplast. Berbentuk bujur, terdiri daripada dua lapisan membran, mengandungi pigmen klorofil pada grana yang memberikan warna hijau kepada tumbuhan. Fungsinya, klorofil menyerap cahaya matahari dan menukarkannya kepada tenaga kimia semasa fotosintesis. Ketiga, sitoplasma. Terdiri daripada medium seperti jeli yang mengandungi komponen sel terampai, mengandungi sebatian organik seperti protein, lipid dan karbohidrat, serta sebatian tak organik seperti ion kalium. Fungsinya bertindak sebagai medium bagi tindak balas biokimia dalam sel. Keempat, dinding sel. Satu lapisan luar yang kuat dan tegar, dibina daripada gentian selulosa, bersifat telap sepenuhnya. Fungsinya mengekalkan bentuk sel tumbuhan dan memberikan sokongan mekanikal kepada sel tumbuhan. Persamaannya pula, kedua-dua sel mempunyai nukleus, sitoplasma, membran plasma, jasad Golgi, mitokondria, jalinan endoplasma dan ribosom. Walaupun sel sangat kecil,
perangannya amat besar. Dari satu sel terbentuklah kehidupan. Kini kita telah mengenali unit paling asas kehidupan. Sehingga berjumpa lagi.